Pergaduhan bersenjata membabitkan sekumpulan lelaki di Taman Man Austin, Johor Bahru pada 27 Disember lalu dipercayai berpunca daripada kegagalan menuntut bayaran RM100,000. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Asad berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 3.50 pagi ketika mangsa berusia 27 tahun menemani rakannya ke sebuah restoran untuk berbincang. Menurut beliau, siasatan awal mendapati rakan mangsa telah meminjamkan akaun bank kepada salah seorang suspek sebelum sejumlah RM100,000 dimasukkan ke dalam akaun berkenaan. Jelasnya wang tersebut dikeluarkan secara berperingkat oleh rakan suspek menyebabkan suspek berasa tidak berpuas hati dan menuntut bayaran semula. Abdul Rahman berkata perbincangan itu kemudiannya bertukar menjadi perselisihan faham sebelum mangsa diserang manakala rakannya berjaya melarikan diri. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan termasuk di bahagian kepala dan kini masih menerima rawatan dan dalam keadaan stabil. Beliau menegaskan kejadian berkenaan tidak membabitkan kongsi gelap atau sindiket cuti haram, sebaliknya berpunca daripada pertikaian antara rakan berkaitan pinjaman perniagaan secara peribadi. Setakat ini seramai 13 individu ditahan terdiri daripada 12 lelaki dan seorang wanita warga Vietnam yang merupakan isteri kepada salah seorang suspek. Ujian saringan awal mendapati 4 suspek lelaki positif dadah jenis ketamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan, Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.